Hai, nama saya Shalini Ana Propan Plipjon, nombor matrik C24A2211. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah saya iaitu Sir Hidayat bin Hamid dan individu yang membimbang dan menyokong saya dalam menyediakan tugasan dengan cemerlang. Objektif saya dalam tugasan ini adalah memamparkan pengetahuan saya tentang pembangunan laman web yang dipelajari melalui kelas kuliah. Manakala objektif membangunkan laman web ini adalah memberikan informasi yang jelas, tepat dan berguna kepada pengunjung mengenai topik atau subjek tertentu. Saya menggunakan Wix untuk membangunkan laman web saya. Terdapat kelebihan Wix adalah Wix menyediakan pelbagai pilihan template untuk memiliki tampilan yang sesuai. Wix juga memiliki prestasi kelajuan yang baik dan stabil. Akhirnya, antara muka drag and drop yang intuitif memudahkan penggunaan walaupun untuk mereka yang tidak menguasai reka bentuk web atau pengaturcaraan. Ayo kita ke laman web. Inilah laman web saya. Sebelum kita lihat laman web ini, saya memainkan lagu. Lihat sambil dengar. Terdapat 4 pintu utama iaitu Home, Projek Multimedia, Biodata, Portfolio. Portfolio terbagi kepada 4. Di sebelah kiri mempunyai logo yang saya cipta sendiri di Canva. Kita scroll ke bawah mempunyai nama laman web iaitu Seni Unik. Ini merupakan pintu masuk untuk portfolio saya. Di bawah-bawah sekali mempunyai media sosial iaitu Instagram dan TikTok. Copyright pun ada. Kita pergi ke projek multimedia. Projek multimedia saya akan menjelaskan sepanjang saya belajar 14 minggu. Klik di situ, kita akan pergi ke bahagian typography. Mempunyai slide. Kita nak ke slide lain, kena tekan hana panah sebelah kanan ini. Bila kita masuk ke dalam, kita kena klik gambar ini. Dia akan ke arah penjelasan ini. Penjelasan teks ini merujuk kepada tajuk. Saya meletakkan gambar-gambar ini. Ini merupakan hasil kerja saya. Kita ke next slide. Kita perlu tekankan next project. Sama seperti yang saya katakan tadi. Okay, sekarang kita pergi ke biodata. Biodata ini memberitahukan tentang diri saya. Saya meletakkan warna background adalah warna putih. Warna teks ini warna hitam disebabkan menimbulkan teks ini. Saya mengatakan pendidikan, projek-projek yang saya telah laksanakan, sijil yang saya dapat dan anugerah. Semasa kita scroll, gambar ini akan zoom in dan zoom out. Di bawah sekali mempunyai contact me. Ada email, saya letakkan email dan nombor telefon. Di sebelah kanan ini mempunyai message box. Sekiranya penonton type apa-apa, boleh dan submit. Last sekali adalah portfolio. Portfolio juga terbagi kepada 4. Projek penghasilan landscape, hasil kerja saya, pameran seni visual, rakaman landscape.
Pertama sekali, proses penghasilan landscape. Ada gambar. Sekiranya nak tengok gambar-gambar yang lebih lanjut, kita kena tekan Anapana. Dalam gambar ni mempunyai, kita boleh share, kita boleh like. Seterusnya hasil kerja saya. Segala page kita nak pergi, kita kena tekan ini. Ini merupakan direction untuk kita menonton. Ini pameran seni visual. Sama seperti yang saya katakan tadi, setiap gambar kita letak mouse, gambar itu akan zoom in. Susunan gambar adalah pelbagai saiz, ada yang kecil, ada yang besar, tetapi susunan serata dan kemas. Okey, akhir sekali kita akan pergi ke rakaman landscape. Rakaman landscape ini penampakan seperti tidak jelas sangat. Kita akan tekan skrin itu, dia akan nampak lagi jelas. Setelah habis melihat video ini, kita boleh tekan tanda X untuk cancel. Kembali ke home. Itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih atas pendengaran penjelasan laman web saya.